Okey, ini jumlah penghasilan cabai aku untuk bulan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak bercakap tentang berapa pendapatan kutipan cabai saya untuk bulan ni. Buah cili atau cabai adalah antara sayuran buah yang digemari oleh rakyat Malaysia. Hampir kebanyakan masakan tidak menjadi lengkap jika tidak dimasukkan cili. Jika kita pergi ke pasar, terutamanya, kita akan nampak kebanyakan gerai sayur yang menjual cili. Sebelum tu, kalau korang belum subscribe, tolong like dan subscribe channel ni supaya channel ni dapat berkembang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jenis cabai yang saya tanam ni adalah cabai burung. Cabai ni saiz dia kecil je, tapi kalau guna untuk masakan memang menyengat lah. Kenapa nama dia cabai burung? Sebab burung suka makan cabai ni. Lebih-lebih lagi buah cabai yang berwarna merah. Selepas burung-burung tu makan cabai ni, dia akan berak merata-rata. Dari tahi burung tersebutlah anak cabai ni tumbuh membesar. Sebab itulah nama cabai ni cabai burung. Ada juga orang panggil cili kampung ataupun cabai kampung. Jenis cabai ni memang terbaik. Dia juga tahan lasak dan tahan penyakit. Dekat apa jenis keadaan pun dia boleh hidup. Panas ke, hujan ke. Untuk pembajaan pula, saya jarang membaja pokok cabai ni. Saya memang biar macam tu je. Kadang-kadang saya letak jugalah baja NPK 12-12-17 supaya buah dia bertambah banyak. Tanaman cabai ni saya usahakan sebagai pendapatan sampingan je ataupun sebagai side income saya. Sebab itulah saya tak tanam dalam polybag apa semua. Dan saya pun tak siram pokok cabai ni. Sebab saya pun ada kerja lain yang perlu saya buat. Kiranya cabai ni bukan sumber pendapatan utama saya. Tapi kalau kita buat betul-betul, hasil dia boleh tahan lumayan. Dalam seminggu tu, saya hanya kutip cabai pada hari Sabtu je. Hari lain, saya buat kerja-kerja yang lain. Untuk penyakit pula, selalunya pokok cabai ni penyakit yang selalu serang adalah penyakit kerinting daun. Jadi, spare siap-siaplah racun untuk kerinting daun ni. Macam saya, pokok cabai ni di kawasan kebun durian. Dan pokok cabai ni berlambak-lambak di dusun saya ni. Ada lebih kurang 300 ke 400 pokok kot. Jadi saya tak risau sangat. Kalau satu pokok kena penyakit, saya cabut, lepas tu saya bakar. Burung-burung akan makan cabai ni dan berak di kawasan dusun saya ni. Jadi pokok cabai ni memang akan sentiasa ada lah dalam kebun saya ni. Senang cerita, kalau ada sepokok mati, 10 pokok lain boleh gantikan pokok cabai yang dah mati tu. Lagi satu, pokok cabai burung ni memang jenis yang tahan lasak. Bila pokok cabai dah tamat usia dia, bila pokok dah kering atau macam dah nak mati, kita hanya pruning bahagian bawah pangkal pokok je. Nanti dia akan tumbuh tunas baru. Tak payah susah-susah semai apa semua. Senang dan mudah. Cuma kita perlu baja je. Letakkan baja 16-16. Waktu selepas kita pruning pangkal pokok cabai kita tu.
Harga untuk sekilo cabai ni ialah RM20 untuk sekilo. Itu kalau kita tolak dekat peraih. Kalau kita nak untung lebih baik kita tolak dekat kedai makan. Kita berurusan direct terus dengan kedai makan. Macam saya tolak dekat kedai makan. Yelah, kedai makan kan banyak gunakan cili dalam masakan diorang. Jadi kita tolaklah dekat diorang. Saya tolak dekat kedai makan RM25 sekilo. Kiranya lebih RM5 daripada saya tolak dekat peraih. Kalau kita nak untung lebih, kita kenalah rajin sikit. Tanya kedai-kedai makan, kot-kot lah ada rezeki, diorang ambil lagi mahal daripada peraih. Takkanlah kita penat-penat kutip cabai, lepas tu nak jual harga murah. Tak berbaloi dengan usaha dan masa kita. Kita dah penat-penat kutip, kita cuma perlu usaha sikit je lagi untuk pasarkan cabai kita dengan bertanya ke gerai-gerai makan. Seperti sedia maklum, saya hanya kutip cabai ni sebagai pendapatan sampingan ataupun side income saya saja. Dalam seminggu tu, saya hanya kutip sekali. Kiranya sebulan 4 kali kutip. Sekali saya kutip boleh dapat 6 ke 7 kilogram cabai. Kalau kita darabkan 6 ke 7 kilogram dengan RM25, kita akan dapat dalam RM150 ke RM175. Kiranya sehari saya boleh dapat lebih kurang RM150 ke RM175. Itu untuk sehari. Nak dapat 6 kilogram tu bukannya senang. Cabai burung ni pula jenis kecil-kecil. Saya pernah sekali je dapat 7 kilogram tu. Tu pun sebab saya push betul-betul. Senang cerita, kalau kita ni jenis cepat mengalah, nak dapat 1 kilo pun memang akan susah lah. Kiranya kita kena cepat kutip dan kena ada mental yang kuat. Bosan macam mana pun kita kena teruskan kutip juga. Dan jangan cepat untuk mengalah. Okey. Sekarang kita akan kira berapa penghasilan cabai untuk bulan ni. Kita mula pada duit yang besar dulu. Kita mula pada duit 100 dulu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 620, 630, 635. Jadi untuk bulan ni aku dapat RM635 untuk cabai saja. Ini semua hasil 4 kali kutip. Baiklah, setakat ni sajalah perkongsian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian, terima kasih.